Hai, Hai, Assalamualaikum. Selamat Assalamualaikum. pagi. Selamat pagi semua. Apa Okey. khabar? Okey, hari ni Mak Sula buat potato jacket. Okey, potato jacket ni dibakar. Lepas bakar tu belah, lepas tu letak kacang panggang, lepas tu letak cheese mozzarella. 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 Lepas tu letak ialah chili sauce mayonis macam tu. Okey? Sedap ni. Nampak sedap ni. Sekali-sekali kita makan macam ni kan. Ubi kentang banyak. Kalau suruh Pakcik pergi belanja, dia belanja satu guni kecil itu. Potato kalau tak masak, potato nanti tumbuh-tumbuh pula. Okey. Hari ni Pakcik nak cerita apa? Sambungan cerita hari tu kerja-kerja dulu. Kerja apa lagi buat? Pernah buat? Pakcik dulu masa muda-muda macam kerja buat. Tapi kerja macam-macam kerja. masa muda-muda dulu macam-macam kerja Pakcik buat ni. Tapi yalah orang katakan ada satu ketika dulu Pakcik kerja company Korea. Company perkapalan Korea lah. Tapi setahun kerja situ company itu bankrupt. Bos balik Korea semua. Jadi Pakcik pun tak ada kerja. Dalam sebulan tu dia bagi notis. Tahu, jadi tak boleh buat apa-apa plan. Maklumlah dia bagi gaji 3 bulan, dia kata company tutup. Dia nak balik Korea. Jadi Pakcik macam tak tahu apa nak buat lah. Tak apalah. Masa tu fikir ni apa aku nak buat ni, nak cari duit ni. Masa tu Pakcik ada van. Lepas tu terfikir satu idea tau kah. Sebab Pakcik lalu satu tempat tu, tengok orang tak ada jual kuih sini lah tempat ni. Okey lah. Pakcik kata macam ni lah. Tak apalah. Jual kuih je pagi. Pergi jumpa jiran-jiran dekat situ. Minta tolong boleh tak buat kuih lebih sikit. Sebab jiran-jiran dekat rumah tu menjaga kuih pagi. Buka kedai. Pakcik cakap lah. Boleh tak buat lebih sikit, saya nak bawa kuih nak pergi menjaga. Dia kata boleh. Lepas memang tak lah kan. Besar kat bisnes apa. Tak apalah. Pakcik pun ambil lah. Kuih, kari pap lah, bihun lah, nasi lemak lah semua. Pack semua. Lepas tu, buah dalam van lah. Buah dalam van. Van Pakcik tu ada. Sebab Pakcik duk menjaga, orang kata pasar malam. Jadi payung lah, meja tu semua ada lah. Okey lah. Buat pergi menjaga kuih dekat pusat bandar Damansara. Hari pertama, letak depan bus stop tu. Sampai pukul 10, tak ada orang beli lah tempat ni. Apa ni aku ni. Sebab pusat bandar Damansara time tu, banyak orang menjaga kuih pagi tu. Maklumlah ofis kerjaan kan. Ada orang menjaga lah ni. Lepas tu, seorang penjaga tu, orang Kelantan lah, cakap kat Pakcik. Dia kata, cuba pergi menjaga kat ujung sana. Dekat blok belakang tu. Sebab mungkin dia cakap tu sebab dia tak nak Pakcik menjaga dekat dia lah. Okey lah. Duk esoknya Pakcik pergi menjaga dekat blok belakang tu. Blok belakang tu ada kedai runcit. Tak apalah. Cakap kat Cina kedai tu, boleh tak saya menjaga pagi ni? Dia kata boleh, menjaga lah. Sini banyak orang sebab blok belakang tu, atas tu ada pejabat custom dengan pejabat immigration. Okey, tak apalah. Lepas tu, menjaga lah tu. Hari pertama menjaga kat belakang tu, tiba-tiba sepupu lalu. Sepupu Pakcik custom. Terkejut lah tengok. Dia kata, tengok Pakcik menjaga tu, sepupu. Dia kata, okey lah. Ada menjaga sini, nanti dia beritahu kawan dia. Alhamdulillah. Lepas tu tak apa lah. Start jaga nasi lemak lah apa ni. Tu hari kedua. Sebab belakang tu office je kan. Lalu tu nak pergi jabat, beli. Okey lah, bagus lah. Start menjaga tu. Yalah, kita tak ada kerja kan. Nak cari duit untuk keluarga kan. Menjaga lah. Lepas menjaga kuih tu, Pakcik jual nasi ayam. Nasi ayam jual tengah hari. Nasi ayam tu pun sama ambil orang. Nasi ayam pun Pakcik mana tahu masak nasi ayam apa. Pergi order dekat orang nasi ayam, kata dia nak minta 7 ekor mula dulu. 7 ekor sudah potong siap-siap. Ambil kuah lah, ambil semua lah. Jaga nasi ayam pula. Okey, nasi ayam jaga. Nasi ayam tak habis, tak gaduh. Bawa balik rumah tengah hari pukul 3, anak-anak makan. Dah jimat kos lah. Hari makan nasi ayam, budak-budak ni jemu. Ya, itu duduk malam pula. Pakcik menjaga CD lah. Time tu 90, akhir 90-an tu, time tu filem Hindustan orang cukup popular lah. Hindustan tu Hindi. Orang cukup suka lah. Filem Shah Rukh Khan lah, time tu tengah hot lah. Coach Fatahir, time tu cukup hot lah. Pergi dengan kawan pergi beli CD dekat kedai wholesale yang ada subtitle orang putih tu. Seronok lah menjaga time tu. Kalau lah kita dah kena buang kerja.
Takkan duduk rumah kan, mesti cari duit lah. Itulah kerja pacak tu, jaga. Pagi, tengah hari, malam. Seronok jaga. Seronok. Tapi dalam banyak kerja dan menjaga tu, orang offer kerja dah malas dah tu. Ada kawan lah offer kerja, main kerja balik. Tak mau dah kerja, nak jadi bos sendiri lah. Dah mula dapat duit sendiri menjaga, kita boleh kontrol duit, jaga duit lah. Orang ajak kerja pun tak mau lah. Nak offer pacak gaji 3,000, tak mau lah. Tak nak kerja office 3,000 pagi sampai petang. Kerja sendiri. Itulah ceritanya. Lagi cerita banyak. Pacak buat taksi. Taksi ni, buat taksi ni 10 tahun pacak buat taksi. Pengalaman banyak taksi. Yang seram ada, yang duka ada, yang sedih, macam-macam lah. Seronok macam-macam pengalaman lah buat taksi ni. Yang tu nak cerita taksi ni panjang lebar lah. 2-3 minit cerita lah ni. Tak dapat tak sempat lah, tak dapat nak cerita lah. Banyak pengalaman 10 tahun buat taksi. Nanti lain kali lah, insyaAllah. Lain kali dia pacak cerita satu-satu lah buat taksi. Kisah seram apa. Kisah penumpang scam lah, macam-macam tak nak ada. bayar lah, kena rompak lah. Kena rompak lah. Pacak pernah kena rompak lah buat taksi. Orang mulut parang lah. Kat belakang. Kat layak. Macam-macam lah. Lepas tu taksi kena curi pun ada. Bukan dia curi, radio lah taksi lah, kopak lah malam tarik radio. Taksi ada radio call tu. Yang call punya tu. Kena satu set tu kena hilang kopak taksi. Macam-macam ada cerita pasal taksi tu. Okey bang. Sedap ni. Duk cerita lama ni. Tak makan pun. Tak makan pun. Pacak kalau start buka cerita susah nak berhenti. Sedap ni. Potato jacket ni. Rasa bismillahirrahmanirrahim. Lama tak makan potato jacket ni. Okey lah. Kalau siapa-siapa rasa nak makan potato jacket ni, boleh lah. Siapa nak resipi boleh komen. Okey, kita jumpa lagi di next video. Bye. Bye. Assalamualaikum.